So kalau you tak ada, ini tip penting ya. Tip penting, kalau you tak ada self-rising flour, you boleh buat sendiri. Formula dia. Cok. So dalam ni, saya dah bubur telur 390 gram. 170 gram gula halus atau gula kester. 170 ni actually dia ngam-ngam manis tak over sangat. Kalau you suka manis, you extrakan dalam 10 gram. 35 gram overload, nampak tak ada overload dalam tu. And then susu full cream, susu cair boleh guna, susu fresh milk boleh guna, tapi sedapnya susu full cream. Dia ala-ala mirip kepada, dia sedap lah, dia memang sedap. Kalau you dah biasa, you boleh cuba sendiri. And then susu saya dah letak dalam ni, overload saya dah letak dalam ni, nampak tak? Satu sudu teh vanila, 230 gram serve rising. Kalau you tak ada serve rising, saya guna tepung ni, tepung chuck roast, which is dia consider dalam tepung super fine. Dia punya gluten ataupun protein adalah 9%. Formula dia 125 gram tepung gandum. Tepung gandum tepung kek lah. Kita buat marble ni tepung kek, tepung super fine. Bersamaan you letak satu sudu teh ni baking powder. Macam mana rupa satu sudu teh dia? Macam ni lah. Baking powder you letak macam ni. So ni satu sudu teh. Kalau you ada memang dah matrix sukatan dia macam ni, kan kita ada TSP, TSB, you pakai je. Satu sudu teh ni masuk. Kalau katakan dia berapa tadi berat ni? 230 ni bagi 125, you akan dapat sukatan baking powder you. Kita tak pakai 125 gram. Kita pakai 230 untuk resepi ni. Katalah you punya resepi pakai 300 bagi 125, jawapan itu adalah jumlah baking powder you perlu masukkan ke dalam tepung atau adunan untuk menghasilkan serve rising flour. Dapat?